Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita tengok pi. Pi kalau kita nampak for hour masih lagi uptrend ni. Ketiga-tiga time frame masih lagi uptrend ni untuk pi. Masih lagi bullish area lah. Okay. Cuma kalau nak ikutkan dari segi momentum, 4 hour mula nak build momentum, ada momentum. Time frame besar ada momentum ni. Hijau ni lah momentum kurangan. Harga terkini ialah 1.42. Ini 1.42 Okey. Itu pi. Inari pula. Kalau kita tengok dari segi momentum, semuanya momentum, ada momentum, semuanya ada momentum. Cuma dari segi bukannya momentum, semua bullish area lah. Semua bullish area. Cuma dari segi momentum tu dia check dulu untuk Inari momentum baru nak okey, dia kurang sama dengan pi. Salam tuan. Kawan, Minta bantuan kejap. kenapa? Tengok yang BTI punya reading. Yang rumusan kira alam dah clear, tapi reading macam sama je, 32.2. Alam ni